Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bila tinggal beberapa hari lagi sebelum hari perlumbaan, saya mula tengok balik semua larian yang saya dah buat. Minggu akhir bulan Mei ini adalah fasa terakhir persiapan saya untuk capai satu matlamat peribadi. Half marathon bawah 1 jam 50 minit di Kuala Kangsar. Jumlah keseluruhan mileage bulan ni ialah lebih kurang hampir 250 km. Ada hari saya rehat, total 12 hari saya tak lari. Tapi bila tengok balik, yang penting ialah konsistensi pada hari-hari yang saya turun padang. Saya selang-selikan antara easy run, long run dan speed work. Semuanya saya buat ikut kemampuan dan tenaga harian tanpa terlalu memaksa. Dalam bulan ni saja, saya buat 3 larian half marathon. Yang pertama, Bertam Half Marathon 4 Mei. Saya sasarkan bawah 1 jam 55 minit, tapi akhirnya tamat dengan masa 1 jam 59 minit 21 saat. Semuanya berjalan baik pada awalnya, tapi masuk kilometer ke-15, betis kanan mula rasa kejang. Saya terpaksa perlahankan pace sampai habis. Minggu berikutnya, saya lari di pantai Remis Half Marathon pada 11 Mei. Kali ini lebih berhati-hati, lebih tenang. Alhamdulillah, catatan masa 1 jam 51 minit 56 saat. Mungkin tak laju macam orang lain, tapi cukup untuk mengubat kekecewaan seminggu sebelumnya. Kemudian, saya buat satu lagi half marathon. Kali ini bukan dalam race, tapi latihan biasa di kampung pada 25 Mei. Larian tenang dan saya tamatkan dalam masa 1 jam 59 minit. Selain 3 half marathon tu, saya juga buat beberapa long run yang penting. 4 kali saya lari lebih dari 15 km. 7 hari lain saya kekalkan larian antara 10 hingga 12 km. Cukup untuk pastikan mileage bulanan terus hidup tanpa terlalu menekan. Long run ni penting untuk bina ketahanan, latih mental dan jaga pacing, terutamanya bila badan dah mula letih. Bila sebut half marathon bawah 1.50, kelajuan jadi kunci. Dalam bulan ni, saya selitkan beberapa sesi speed work, tak panjang, antara 4 hingga 7 km. Tapi setiap sesi itu saya fokus betul-betul pada cadence, stride dan breathing. Saya cuba ajar kaki untuk laju dan ajar minda supaya kekal, relax, walaupun pace makin tinggi. Bulan ni saya ambil 12 hari rehat. Sebahagian sebab badan penat, sebahagian lagi sebab jadual harian. Tapi saya percaya rest day itu pun sebahagian daripada latihan juga. Ada hari cuaca tak mengizinkan, ada hari motivasi kurang. Tapi saya cuba konsisten. Ya, saya jaga tidur, kadang-kadang terbabas juga tidur lambat. Jaga pemakanan dan buat apa yang termampu dari segi recovery. Bila badan penat, saya perlahan. Bila rasa baik, saya teruskan. Tak perlu paksa sangat. Yang penting, progress. Sekarang, tinggal sikit je lagi sebelum Kuala Kangsar Half Marathon. Saya tak tahu apa akan berlaku di hari perlumbaan nanti. Tapi saya yakin satu perkara. Usaha dah pun diberi. Latihan dah pun dilalui. 250 km bukan satu jaminan kejayaan, tapi cukup untuk saya berdiri di garisan mula dengan tenang. InsyaAllah saya akan cuba capai impian sub 150. Tapi kalau tak tercapai pun, saya tahu perjalanan latihan ni dah beri saya sesuatu yang jauh lebih berharga. Kita tak perlu jadi pelari paling laju, tapi kita boleh jadi pelari paling berdisiplin dan paling setia pada proses. Terima kasih kerana menonton.
Kalau anda pun tengah buat persiapan, semoga segala latihan anda diberkati dan berjalan lancar. Sampai jumpa di starting line nanti. Runner Tour signing off.